Allah ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaran-Mu pada hari yang penuh keberkatan ini, bersempena dengan majlis berbuka puasa, anjuran yakin kami sekalian hamba-Mu ya Allah, merafak dengan penuh rendah diri agar Engkau curahkan ni'mat Ramadan yang berterusan kepada kami. Kurniakanlah petunjuk kepada kami dalam mencapai keredaan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ujian mara bahaya. Ampunilah dosa kesalahan kami. Kukuhkan keperpaduan. Para hadirin yang dihormati, ibadah puasa menuntut kita untuk sama-sama merasai dan menyelami perasaan antara satu sama lain demi untuk mencari satu titik yang boleh memberikan satu kefahaman kepada kita dari aspek kehidupan. Apatah lagi, masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum ini turut mewarnai dengan kemampuan yang berbeza-beza dari segi kebendaan, serta ada juga yang kurang bernasib baik. Dan ini tidak terkecuali bagi kehidupan seorang atlet maupun bekas atlet serta keluarga. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Datuk Mumtaz selaku pengerusi eksekutif YAKIP yang berjaya mengembelengkan tenaga atlet dan bekas atlet di bawah satu naungan di mana bersama-sama dapat difikirkan dan diaturkan program-program yang akan memberi manfaat kepada ahli-ahlinya. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu, di saat kau masih diperlukan. Tuhan lebih menyayangi dirimu. Ku pasrah di
Saya rasa saya bangga dan terharu lah, dan juga saya gembira di atas program yang dilaksanakan oleh YAKIT ini sendiri. Saya berharap rancangan ini, program ini diteruskan sampai tahun yang seterusnya, kerana ini satu appreciation daripada YAKIT kepada bekas atlet dan juga kepada yang lain-lainnya. Walaupun arwah dah sampai 20 tahun masih diingat lagi. Jadi dengan seadanya jamuan macam ni dapat kita berjumpa kawan-kawan lama. Program ni bagus. YAKIT patut teruskan. Bagus untuk saya difahamkan YAKIT ni baru ditubuhkan. Saya harap YAKIT dapat mencapai matlamat penubuhannya, iaitu menolong atlet-atlet kebangsaan yang telah bersara, especially yang telah bersara. Sometimes I'm all alone, feeling sorrow not so strong. I'll bring to you and say so strong. Thank you Allah, thank you Allah. Thank you Allah, thank you Kita ambil konsep tu mengadakan majlis berbuka bukan hanya untuk atlet Melayu, kita adakan kita juga panggil atlet-atlet beragama lain. So ini acara ini untuk berkumpul kawan-kawan lama kita sama-sama merasa berbuka bersama-sama dalam bulan puasa. Ini hari nampaknya sambutannya bagus juga, yang telah dianjurkan oleh YAKIT kan. Sebelum pada ni tak pernah kita ada ni. Sehingga saya pun sekarang dah 71 tahun.
Family saya semua datang, terutama anak saya Nur Effendi Rusdi yang salah seorang pelumba basikal negara juga. Semua hadir pada ini hari. Yakib, Yayasan Kebajikan Atlet mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga kita ingat atlet-atlet yang telah ke rahmatullah dan kita doa untuk mereka.